بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada soalan daripada sahabat kita. Jawab seruan setiap daripada lafaz azan semuanya sama, kecuali ketika mana sampai ke lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apakah hikmahnya? Adakah ulama hadis atau ulama tasawuf pernah menguraikan akan perkara ini? Dan yang perlu kita ketahui di sini bahawasanya berdasarkan sunnah yang terkandung dalam hadis-hadis sahih, di mana Rasulullah SAW mengajar kita, apabila di antara kamu mendengar muazzin melafazkan lafaz azan itu ataupun melafazkan seruan azan, maka hendaklah kamu menyebut dengan apa yang dilafazkan oleh muazzin. Tetapi kata Rasulullah, apabila sampai kepada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, bacalah oleh kamu la haula wa la quwwata illa billah. Hadis yang sahih iaitu menjawab la haula wa la quwwata illa billah pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah pada sunnah. Termasuk juga apabila muazzin itu melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang sahih. Cuma ada riwayat yang dhaif, seperti mana riwayat daripada Imam Ibn Sunni, dia meriwayatkan bahawasanya apabila saya sampai pada lafaz hayya 'alal falah, maka dibaca Allahumma ja'alna minal muflihin, Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang jaya. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang jaya. Allahumma ja'alna minal muflihin pada lafaz hayya 'alal falah. Tetapi pada lafaz yang salah tidak ada dalam hadis ini menunjukkan dibaca la haula wa la quwwata illa billah. Walaupun begitu kata ulama-ulama kita, oleh kerana hadis yang sahih lebih diutamakan berbanding hadis yang dhaif, maka apabila kita mendengar yang muazzin membaca hayya 'alal falah, kita baca kembali la haula wa la quwwata illa billah seperti mana kita mendengar hayya 'alas salah. Cuma boleh ditambah dengan Allahumma ja'alna minal muflihin. Dan begitu juga sebagai ulama-ulama menyatakan satu riwayat pada Imam At-Tabrani dibaca alaiha ahya wa alaiha amut. Apa maksudnya pada kalimah hayya 'alal falah, atasnya lah aku hidup, atasnya juga aku mati. Jadi maksudnya apa? Al-falah yang dikaitkan di sini adalah kejayaan yang hanya dimiliki bagi orang-orang yang beriman. Disebabkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut kejayaan tidak dimiliki kepada orang-orang kafir. Kerana Allah tidak menetapkan kejayaan pada orang-orang kafir, orang-orang zalim, sihir. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Cuma bermaknanya takwilan kejayaan tidak dimiliki pada orang yang zalim, orang yang kafir, syaitan, ahli batil yang sesat. Maksudnya adalah seperti mana kejayaan yang diraih oleh orang-orang beriman. Walaupun orang beriman itu dizalimi, tetapi dia berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pahala, untuk mendapat nur, untuk mendapat makrifat, untuk mendapat kurniaan, dan akhirnya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hakikatnya
kejayaan. Itu yang dibaca alaiha ahya wa alaiha tamut. Disebabkan kejayaan yang milik Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya tentang yang hikmah di sebalik daripada jawabnya la haula wa la quwwata illa billah. Tambahan itu al-azim. Tambahan lagi al-aliyyil azim. Dan ulang kita mau tambah atau tidak. Yang pertama yang perlu kita ketahui dasar zikir ini dulu. Disebabkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Allah perintah untuk bertasbih, maka dia bertasbih. Takbir, maka malaikat bertakbir. Malaikat juga membaca tahmid. Maksudnya ada alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Tetapi tidak ada lafaz la haula wa la quwwata illa billah. Disebabkan diriwayatkan oleh ulama kita kalimat la haula wa la quwwata illa billah adalah khadim min al-'arsy. Khazanah di 'arsy. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan khazanah ini hanya dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam dan cucu cicitnya. Dan kalimat ini la haula wa la quwwata illa billah hanya dibaca oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah mencapai ahli ma'rifah. Mengapa? Kerana lidah mereka sekadar bukan lidah mereka bukan sekadar membaca la haula wa la quwwata illa billah, melainkan mereka membaca di akidahnya, syariatnya dan juga tasawuf. Jadi kembali kepada soalan yang ditanyakan. Itu dasar. Oleh kerana itulah yang mula-mula membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim di kalangan makhluk yang Allah cipta adalah Nabi Adam alaihissalam. Sehingga dalam kalimah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ini diriwayatkan, maknanya diwarisi oleh para nabi para rasul lalu diajar kepada umatnya, kepada kaum yang seperti mana dia mengajar la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Jadi la haula wa la quwwata illa billah kata ulama adalah menghuraikan salah satu daripada makna-makna kalimah tauhid itu. Itu dasar. Manakala di sudut hikmah ni di sini kata ulama tidak ada ini. Ada beberapa peringkat. Di sudut akidah ulama kita ditanya tentang la haula wa la quwwata illa billah. Dan ulama menyatakan kalimat la haula wa la quwwata illa billah seperti mana juga kamu membaca dengan penuh keyakinan dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa begini? La ilaha illallah dimulai juga dengan nafi. La illallah isbat. La haula wa la quwwata illa billah. Tetapi dari sebab cuma perbezaannya adalah dilihat. Disebabkan kalimat tauhid terus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada awal sehingga akhir kalimat tauhid la ilaha illallah. Cuma la haula wa la quwwata illa billah yang pertama adalah la haula wa la quwwata. Ulama menawilkan makna yang pertama adalah tidaklah bagiku dengan dayaku yang Allah Subhanahu wa taala beri sehingga aku menahan diriku daripada melakukan keburukan melainkan daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Mana pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, memberi taufik sehingga kita mampu untuk melakukan keburukan lalu tertahan dengan yang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai nusrah. Dan sekadar hidayah, taufik, inayah dan juga nusrah. Jadi apa maksudnya di sini? Ya inilah bila kita menjauhi keburukan seperti mana kesyirikan, kekufuran, maka kita menisbahkan ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah
Tidaklah kita melakukan kebaikan, khususnya ibadah-ibadah, melainkan dia juga adalah dengan hidayah, pertolongan Allah, taufik dan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya? Baik buruk langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut la haula wala quwwata illa billah. Jadi maksudnya adalah ini adalah langsung dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia khususnya kita adalah mukallaf. Kita tidak akan mampu untuk solat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi daya upaya kekuatan kepada kita, kita pun bangun untuk melaksanakan solat. Maka tidak lain kerana Allah. Kekuatan yang Allah beri sehingga wujud di dalam kekuatan itu dengan yang kefahaman, ma'rifah. Seperti mana juga dikaitkan dengannya hayya 'alas salat. Mengikut ulama-ulama kita, kalimah hayya 'alas salat, as-salat di situ ada alif lam yang ta'rif. Ini menunjukkan seluruh pada bahagian-bahagian solat, termasuk dan bermula daripada taharah, wudu. Lalu kita disuruh hayya 'alas salat. Dan di situ kata ulama bahawasanya kewajiban berwudu ketika mana hayya 'alas salat. Mengapa agaknya? Kerana azan itu pemberitahuan untuk kita bangun menunaikan kefarduan solat. Disebabkan azan tidak ada di dalam solat sunat, hanya ada di dalam solat fardu. Cuma bila disuruh dia dengan hayya 'alas salat, itu yang bermula daripada taharah wudu kita. Kemudian as-salat juga dikaitkan dengan semua bahagian-bahagian yang berkaitan dengan as-salat. Seluruh daripada awal sehingga akhir. Seperti mana contoh, solat tidak akan sah melainkan taharah, melainkan ibadah. Panggilnya wudu. Wudu yang sempurna dengan rukun-rukunnya. Dan bermula dengan as-salat adalah pembelajaran syarat-syarat sah salat. Antaranya bersih daripada najis hukmi, najis daripada najis ma'nawi, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, berdiri bagi mereka yang mampu untuk takbiratul ihram, yakin waktu telah masuk. Itu antara syarat-syarat sah solat. Dan tempat dia solat pun mesti bersih daripada najis. Pakaiannya juga daripada najis, termasuk daging, termasuk kulit-kulit dia tersebut. Itu syarat-syarat sah solat. Kemudian bila dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, syarat sahnya adalah dengan niat dan menentukan ta'yin niat solat apa. Dan begitu juga hayya 'alas salat menunjuk kepada al-jamaah, kata ulama-ulama kita. Ada sebagian ulama-ulama fiqh menyatakan bila disuruh hayya 'alas salat, Nabi tidak mengajar menyebut yang lain, mereka la haula wala quwwata illa billah. Tetapi dalam satu riwayat hayya 'alas salat tidak ada. Tetapi hayya 'alas salat la haula wala quwwata illa billah. Oleh kerana itu dalam mazhab Hanafi disunatkan membaca insya-Allah. Hayya 'alas salat insya-Allah. Disebabkan dari riwayat tak menyebutnya, yang menyebutnya hayya 'alal falah. Begitu. Tetapi riwayat yang lain itu kedua-duanya sekali. Itu tidak ada masalah di seluruh perbahasannya, kerana kita akan bacanya kedua-duanya adalah haula wala quwwata illa billah dengan hayya 'alas salat yang pada. Cuma kalau dipandang pada hikmah dan hakikatnya hikmah, hayya 'alas salat tidak lain adalah kesempurnaan solat muslim. Bukan sekadar hayya 'alas salat kesempurnaan pada bahagian solat muslim, tetapi bahagiannya termasuk sekiranya dia solat sendiri ataupun solat secara berjamaah, semua hukum-hukumnya ada dalam as-salat. Sehingga hayya 'alas salat juga kata ulama tidak lain mempraktikkan segala ilmu tentang solat di dalam solat. Seperti mana contoh kita belajar hukum tentang solat, perkara yang sah solat, perkara yang makruh, perkara yang membatalkan solat. Ini sunat ayat, ini sunat aga'at. Sekiranya kita meninggalkan sunat-sunat demikian, apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita lakukan. Sekiranya kita tertinggal rakaat dengan imam, apa yang perlu kita lakukan?
Ini semua adalah pembelajaran yang dipraktikkan bila disuruh hayya 'alas salat. Itu syariat zahir. Yang lain disuruh batiniyah tasawuf kata ulama hayya 'alas salat ketentuan azali. Apa maknanya? Allah telah menentukan muazzinnya siapa untuk meniru hayya 'alas salat. Dan azali lagi Allah telah memilih di kalangan hamba-hambanya sampai hari kiamat untuk membaca, melafazkan hayya 'alas salat. Apa maknanya? Pengkhususan. Pengkhususan. Dan pengkhususan ini kalau ikut pada akidah, seseorang boleh memilih kalau dia mahu dapat fadilatnya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salat itu azali telah ditentukan oleh Allah siapa yang akan azan pada hari tersebut. Waktunya. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kita ulumuddin. Ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh melayakkan aku masuk surga? Hari ini kalau ditakwilkan, disyarahkan maknanya tiga. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Satu. Yang kedua adalah amalan ini dijawab Nabi. Maknanya bila ditanya Nabi jawab, maka segala-gala amal, maka ini amal yang didahulukan. Bukan amal ini tidak wajib. Cuma sunat daripada segala amal yang sunat. Ini didahulukan. Kaidahnya gitu. Dua. Yang ketiga, apa maksudnya bila ditanya ya Rasulullah apakah amalan yang melayakkan masuk surga? Yakni seseorang mengistiqamahkan satu amal, mula diamal sampai dia mati dengan amal itu. Banyak macam-macam amal. Lalu kata Rasulullah apa? Hendaklah kamu jadi muadzin. Enggak agaknya. Kerana fadilat muadzin adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sabda hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Ia itu dalam takdir Allah yang azali itu. Lalu kalau sekiranya dia mahu dalam takdir tersebut, disebabkan di sudah akidah dan sunnah wal jamaah ini, takdir Allah qadir azali. Cuma bila Allah dah cipta makhluk, Allah Subhanahu wa taala harus baginya nak menentukan siapa yang berada dalam takdir yang azali untuk yang sama dengan takdir azali. Itu sudah akidah. Apa maksudnya? Takdir yang azali tak berubah. Yang berubah apabila dia hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jawab, kamu jadi muadzin. Kalau kamu nak masuk syurga, ya Rasulullah, aku tidak mampu. Kalau begitu kamu jadi imam. Wah, lagi aku tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu kamu tak mampu muadzin, kamu tak mampu jadi imam, kamu jadi orang yang hampir solat dengan itu imam. Itu imam mesti ketua imam, maka kamu solat belakang dia, kanan dia, belakang dia lah. Area-area situ, maknanya bersedia dalam sah yang pertama. Bahkan diriwayatkan bahawa sini kata ulama-ulama para salafus salih, para salihin yang terdahulu, yang utama setelah para nabi, para rasul, sebab nabi mempunyai ilmu kenabian dan nubuwah. Seterusnya yang bukan nabi adalah al-ulama dengan ilmunya. Kemudian adalah al-imam kerana dia ada hubungan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah. Sebab bila kita solat 10 orang, 20 orang, tetap wasilah itu seorang itu dengan bacaannya, dengan hukumnya kita ikut. Bersangka baik daripada imam tersebut. Agar solat kita itu sempurna dan sah. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan imam. Imam dan kita. Dan kata ulama muadzin. Kerana apa? Kerana dia menyeru manusia agar kembali. Dia menyeru manusia agar menginati dirinya semua adalah milik Allah. Dan dia menyeru manusia bahawasanya manusia memiliki akan pencipta, itulah Allah yang Maha Esa. Oleh kerana itu dimulai Allahu Akbar. Kalimah Allah itu dimulai dengan kemudian akbar yang Maha Esa. Jadi maksudnya apa?
Ya, manusia di atas alam semesta ini boleh membesarkan itu, membesarkan ini, mengagungkan itu, mengagungkan ini. Tetapi yang maha besar, yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam riwayat para salafus salih mengatakan bahawasanya muadzin mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lain kerana kalimat-kalimat yang disebut. Dalam satu hadis daripada Imam Al-Ghazali dan Ibn Al-Mu'tin, barang siapa yang menjadi muadzin selama 40 tahun, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab. Satu dan jawapan tadi. Daripada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amalan yang melayakkan masuk syurga? Maksudnya mungkin tanpa hisab. Kamu menjadi muadzin. Maksudnya bila mula kamu dah jadi muadzin, kamu akan berterusan sampai mati. Sekira 40 tahun kamu menjadi muadzin, kamu masuk syurga tanpa hisab. Riwayat yang lain, barang siapa yang menjadi imam selama 7 tahun, dia masuk syurga tanpa hisab. Itu Allah Ta'ala alam yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Jadi kita kembali balik padanya, la hawla wa la quwwata illa billah di sudut tasawuf, di sudut kerohanian. Lalu kata ulama-ulama seperti mana yang disebutkan, Allah hanya mengkhususkan kalimat ini, maknanya, hakikat maknanya adalah untuk umat manusia saja. La hawla wa la quwwata illa billah. Bahkan sebagai ulama menyatakan bahawasanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang disebut sebagai malaikat Hamalatul Arsh. Sebagai Nabi Kasyaf melihat bahawasanya malaikat ini tubuhnya macam manusia, muka pun macam manusia. Dia berjunjung arah. Ada 8 malaikat. Dan dari Imam Ibn Hajar Asqalani bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan para malaikat ini untuk mengangkat junjung arah. Kita beriman, cuma tidak boleh dihakikatkan bagaimana gambarannya. Cuma pada awalnya tidak ada seorang pun di kalangan malaikat itu berjaya mengangkat aras Allah. Kerana aras pada tiangnya, dia angkat pada tiang-tiang tersebut. Tidak terangkat. Tidak terangkat. Lalu mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, pencipta kami untuk mengangkat aras. Tapi kami tak mampu mengangkatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajar bahawasanya di aras itu ada satu khazanah yang kita tak boleh gambarkan. Tapi wahyu turun daripada situ, Quran daripada situ, ada yang daripada aras. Antaranya surah Al-Fatihah, Inna a'tainaka al-kautsar, ayat kursi. Itu kata Rasulullah daripada riwayat Sayyidina Ali, antara surah ayat yang turun daripada aras. Dan di situlah adanya la hawla wa la quwwata illa billah. Lalu malaikat pun melihat dan membacanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Lalu mereka beri mengatakan, selagi mana mereka membacanya berterusan. Sekiranya mereka berhenti daripada menyebutnya, membacanya, ada akan jatuh di atas pada betul. Riwayat ini sahih. Itu. Jadi kembali balik pada la hawla wa la quwwata illa billah, iaitulah mengapa agaknya Rasulullah mengajar kita, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, la hawla wa la quwwata illa billah, kerana alif lam pada as-salah, alif lam pada al-falah, kamu tidak akan mampu untuk mendapatkannya secara sempurna melainkan dengan izin Allah pertolongan kamu. Apa maknanya? Marilah kita salat. Itu boleh jawab la haula wala quwwata illa billah, insya-Allah. Akan tetapi yang benar-benar untuk baru melaksanakan salat tidak lain mereka adalah golongan-golongan ahli sa'adah, orang yang telah ditentukan oleh Allah kebahagiaan di akhirat. Dia akan mampu melaksanakan dan tidak lain kerana kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala bagi ahli syaqawah, ahli yang celaka, ialah mendengar yang solat, dengar lagi yang solat, setiap waktu mendengar yang solat, tapi dia tak bangun untuk melaksanakan as-salat kerana mungkin telah ditakdirkan baginya ahli syaqawah, orang yang celaka di akhirat. Kerana Allah Maha mengetahui ilmunya orang itu enggan. Sedangkan yang solat adalah untuk dia. Hayya 'alal falah adalah untuk dia. Dan golongan ini tidak ada di lidahnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Oleh kerana itulah golongan yang ada la hawla wa la quwwata illa billah
sahaja yang berbangun untuk melaksanakan solat. Jadi kalimatnya al-Islam tadi, as-salat, tidak lain dia bangun dengan dirinya, zahirnya, batinnya, rohaniannya untuk melaksanakan seruan tadi. Iaitulah hayya. Hayya al-salat. Hayya di sini adanya syaddah. Hayya. Di kalimatnya adalah hayya ya. Bila dicantumkan satu lagi huruf ya kat situ, hayya ya. Jadi hayya. Kaedah bahasa Arab dia begitu. Apa maksud hayya ya? Berterusanlah kamu menuju. Berterusanlah kamu secara istiqamah. Berterusanlah kamu menyahutnya. Itulah hayya ya. Jadi bila diringkaskan jadi hayya. Dan bila dikaitkan dengan as-salat, bukan sekadar baginya melihat perintah solat adalah sama. Tetapi yang perlu diketahui adalah di sini di sudut yang batiniyah, kerohanian dan tasawuf, iaitulah persediaannya dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam as-salat. Kerana itu sebagai pada maknanya al-Islam tersebut. Hayya 'ala as-salat maknanya telah diseru kepada kamu untuk bangun bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya kamu perlu mengenali Allah seperti mana firman Allah, wa aqimus salata lidzikri. Dan dirikanlah solat semata-mata untuk ingatku. Maka bila diseru hayya 'alas salat, tidak lain adalah seruan untuk dia mengingati Allah secara khusus dalam ibadah yang khusus itu. Itulah solat. Oleh kerana itulah tentang as-salat ini adalah taklif badaniyah. Taklif khas. Oleh kerana itulah kalau sekiranya kita nak bersedekah, kita bagi duit ke anak kita, anak tolong sedekahkan. Bagi dia, kita berkorban duit kita, tapi buatlah untuk anak isteri kita, lalu dia tolong sampaikan. Tetapi tentang solat tidak ada wakil tu. Sedekah boleh ada wakil, zakat boleh ada wakil, tetapi tentang solat tak ada wakil. Jadi bila dikatakan hayya 'alas salat, ini menunjukkan bahawa solat tidak ada wakilnya. Tetapi solat itu adalah menunjukkan kepadanya hubungan individu Allah dan dengan hamba-Nya. Seperti mana dalam hadis kursi Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman, qasamtu as-salat baini wa baina 'abdi. Aku membahagikan solat di antara hamba-Ku, antaraku dengan hamba-Ku. Jadi ini yang dikaitkan dengan juga hayya 'alas salat. Maknanya adalah pertemuan dengan dua bahagian. Pertama bahagian Allah, kemudian bahagian kita. Seperti mana apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya hamidani 'abdi. Hamba-Ku telah memujiku. Jadi tidak lain melainkan hayya 'alas salat. Seruannya untuk kita mendirikan solat adalah untuk bertemu dengannya, pencipta kita, untuk menyempurnakan hubungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lagi kata ulama-ulama tasawuf, hayya 'ala salat itu diberi makna dengan seperti mana suratul Fatihah yang kita baca. Oleh kerana itulah Nabi menghukumkan la salatan lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sahnya solat melainkan kena bacanya Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Jadi bila diserunya hayya 'alas salat, tidak lain bersedialah kamu menghadap Allah dengan surah Al-Fatihah. Itu yang Nabi kata, aku membahagikan solat ini dua bahagian, antaraku dengan hamba-Ku. Apabila hamba-Ku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Taala menjawabnya hamidani 'abdi. Jadi di manakah bacaan itu? Surah Al-Fatihah. Jadi ini apa? Ini dialog. Ini adalah mukallamah, bicara. Ini adalah musyahadah. Ini adalah muraqabah. Jadi semua itu disuruh kembali pada hayya 'alas salat, disuruh suruh. Dan panjang lagi makna dan syarah-syarah ini. Manakala tentang yang hayya 'alal falah, kata ulama, kalimah al-falah al-Islam menunjuk kepada ikmal dan kamilah, kesempurnaan. Sebagai ulama menyatakan bahawa setiap insan dia banyak bahagian.
Al-insan. Firaun pun insan juga. Korun pun insan juga. Dia insan juga. Tak boleh kata dia haiwan. Sebab Allah kata dia manusia juga. Disuruh, ya ayuhatna. Dia termasuk manusia. Dia bukan haiwan. Dia bukan binatang. Dia bukan jin. Dia bukan syaitan. Dia manusia. Lalu, dia tidak mendapat insan kami. Lalu kata ulama-ulama sufi, ulama tasawuf, hayya 'alal falah adalah marilah menuju pada kejayaan agar kamu menjadi insanul kamil, insan yang sempurna. Maksud insan yang sempurna, Rasulullah Sayyidul Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna Rasulullah. Jadi insanul kamil ini dikaitkan dengan al-falah, kejayaan tersebut. Jadi seseorang tidak akan sampai pada maqam kedudukan insanul kamil melainkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang dimiliki bukan hakikatnya sebuah kekuatan, tetapi adalah satu pengakuan tentang kelemahan. Mengapa agaknya? Contoh gini. Kalau ditanya, adakah manusia mempunyai kekuatan? Ya, tetapi bukan kekuatan yang sempurna. Mengapa agaknya? Kerana manusia, ya, dia buat sekadar satu bahagian yang lain dia lemah. Cuma bertanya daripada kekuatan dan kelemahan, mana yang lebih terisi pada kehidupan manusia dalam kehidupannya? Jawabnya adalah kelemahan. Jadi kekuatan manusia itu terbina di mana? Jawapan mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya manusia diuji. Dengan ujian menyebabkan manusia boleh jatuh pada kekafiran. Tetapi dengan ujian itu, dia tidak kafir, bahkan bertambah iman. Bahkan inilah kembali pada billah. Menunjukkan bahawasanya kekuatan yang Allah SWT beri kepada kita adalah untuk membina kekuatan kerohanian, kekuatan iman. Maka ini semua termasuk pada hayya 'alal falah, marilah menuju pada kejayaan. Jadi kejayaan dengan apa? Dengan iman, dengan taqwa, dengan ma'rifat. Dan kejayaan yang sebenar secara mutlak kata ulama adalah bertemu penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hijab. Musyahadah, ru'yatullah. Jadi itu kejayaan yang sebenar. Sebagai para sahabat Rasulullah SAW menyatakan kejayaan yang disifati dengan kejayaan yang sempurna adalah apabila dua kaki kamu dalam melangkah ke dalam syurga, kamu muflihin. Tetapi seseorang yang bila disuruh dengan hayya 'alal falah, jangan dia menunjukkan untuk memahami ini panggilan untuk solat, panggilan untuk berjaya. Tetapi sebenarnya hayya 'alal falah juga adalah untuk menyeru manusia kepada tauhid, akidah yang sahih, iman, taqwa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jadi apa maksudnya? Al-Quran mereka beriman. الذين يؤمنون بالغيب, beriman dengan perkara yang kuat. Lalu bila disuruh hayya 'alal falah, tidak lain adalah untuk mengumpulkan kefahamannya, makrifat dengan perkara yang baik. Mengapa agaknya? Kerana Rasulullah mengatakan apabila disuruh dengan seruan azan, maka didengar seruan azan itu sejauh daripada suaranya oleh makhluk-makhluk yang telah menjadi saksi di akhirat. Ini ghaib. Disebabkan Rasulullah pernah berbicara kepada kita bahawasanya pada setiap pagi ada seruan daripada malaikat yang hanya didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali manusia dan jin saja. Astagfirullah. Kata Rasulullah SAW setiap pagi disuruh kepada kita. Lalu begitu juga bila Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, seruan ini didengar oleh makhluk-makhluk yang baik
Dan makhluk tersebut walaupun bukanlah, tetapi makhluk ini semua menyaut seruannya hayya 'ala solat dengan tasbih, hayya 'ala falah dengan juga tidak lain dengannya mengakui bahawa Allah mencipta mereka. Kita tidak mengetahui bagaimana dia berbicara demikian disebabkan kata ulama akidah dan sunnah wal jamaah ini. Allah bertajalli dalam kalam Al-Quran. Oleh kerana itu bila kita baca Quran, soalan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya itu kembali balik dakwah wala quwwata illa billah seperti mana kita solat membaca surah Al-Fatihah, walaupun memang dorongan jiwa kita, ilmu kita, tidak kita, suara kita membaca surah Al-Fatihah, tetapi semua berada di dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kaedahnya begitu. Jadi bila saja seseorang itu membaca, dia membaca la haula wala quwwata illa billah, menunjukkan bahawa dia tidak membaca mereka ini adalah kekuatan daya yang Allah Subhanahu wa taala beri pada makrifat, beri pada jiwanya, beri pada ilmu, beri pada diri dia itu, jiwa dan hatinya, lidahnya dapat membacanya. Jadi oleh kerana itu disebut tajalli Allah pada lidahnya. Quran yang kita baca surah Al-Fatihah, Allah bertajalli dalam surah Al-Fatihah. Oleh kerana itu sebagai ahli makrifat, bila dibaca surah Al-Fatihah, ia mengetahui Allah sedang berbicara dengannya walaupun dia yang membaca. Ada kalanya Allah bertajalli dengan haiwan-haiwan, sehingga haiwan-haiwan itu bunyi cip 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 tapi dia bertasbih. Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Tajallinya wasilah lidah-lidah ataupun suara-suara burung-burung ataupun haiwan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala bertajalli pada pohon-pohon, begitu juga angin-angin yang bertiup sehingga bunyilah daun-daun tersebut pun bunyi bila dia gugur, dia berjatuhan. Ada bunyi kata ulama, itu jangan didengari dengan dan difahami dengan bunyinya labihnya itu daun yang gugur, tapi sebenarnya adalah satu zikr Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat Allah bertajalli pada lidah-lidah malaikat sehingga malaikat pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan bagi mereka-mereka yang beriman. Itu ayat Quran. Jadi memastikan Allah bertajalli. Lalu bila saja kita solat, Allah bertajalli sehingga kita mempunyai kekuatan untuk mendirikan solat. Sehingga Allah bertajalli sehingga kita termasuk golongan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi yang pertama bila ni hayya lil falah, kita kena tahu bersama kita makhluk yang gaib juga menyautnya. Apa maksudnya? Bila waktu solat telah tiba, kita pun dengar azan ataupun kita azan. Tetapi yang menyaut seruan itu yang telah Allah tetapkan sebagai ahli syahadah, ahli tauhid, ahli taqwa, ahli mu'min. Apa maksudnya? Allah tetapkan inilah golongan yang akan mendirikan solat. Tetapi golongan yang tak mendirikan solat, enggan mendirikan solat, dia tak termasuk ni. Kerana dia tak memahami, dia tak ada makrifat. Hayya 'alal falah. Dia tak memahami itu, dia kosong daripada makrifat. Hayya 'alal falah. Itu. Jadi yang kuatnya apa? Bahkan bila sakit azan, maka para malaikat pun Allah perintah turun dan bersama kita. Seperti mana Nabi Rasulullah, apabila kamu mendirikan solat, bersama kamu yang kamu tidak dapat lihat adalah malaikat. Jadi maksudnya hayya 'alas solat, hayya 'alal falah, bersamanya alladzina yu'minuna bil ghaib, yang dia tak tahu. Bersama kita makhluk-makhluk ghaib yang mendoakan kita. Sehingga dengan doa malaikat dapat menyebabkan kita ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Kejayaan melalui doa-doanya makhluk-makhluk yang langsung tidak ada dosa. Itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam satu riwayat, bila saja seseorang menyeru seruan, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, maka makhluk-makhluk di sekelilingnya memerhatikan dia untuk mendoakan dia. Dia jalan nak pergi masjid, dia jalan nak pergi surau, nak solat berjamaah, malaikat mendoakannya, angin mendoakannya, bahkan apa saja makhluk mendoakan buatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Maka ini adalah doa yang menyebabkan kita disebut sebagai qabil.
Apa maksud COVID? Ahli COVID, ahli yang Allah terima dia sebagai orang-orang yang diterima ibadahnya. Berkat daripada siapa? Berkat daripada makhluk yang Allah cipta, doakan untuk dia. Jadi akhirnya orang yang solat akan disebut sebagai orang yang al-muflihun. Daripada kalimat al-falah tadi, maksudnya adalah orang yang berjaya adalah orang yang dirikan solat. Seperti mana ayat Quran, pada aslihat mu'minun alladzina hum fi salatin khushu'un. Berjaya adalah orang-orang yang solat disebabkan mereka khusyuk dalam solat. Kata ulama-ulama, khusyuk dalam solat bermula pada azan. Hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Apa maksud khusyuk ni? Dia akan mendirikan solat fardu, dia akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaannya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya. Allahu Akbar. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi. Apa maksudnya di sini? Ini semua termasuk. Dan inilah golongan-golongan yang mendapatnya al-falah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi merintahkan kita, bacalah oleh kamu, Allah ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berjaya itu. Tambahan daripada bacaan la haula wala quwwata illa billah. Agar kita mengetahui kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita, yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan buat kita, tidak lain ini semua kembali adalah la haula wala quwwata illa billah. Dan ini semua mengajar kita bila kita telah menjaga kejayaan tadi, pada aslihat mukminun dan yadina fi salatin khashi'un, maka dia akan mendapat kejayaan pada hal-hal yang lain. Seperti mana contoh, kita makan bismillah, kita berjaya. Selesai makan, alhamdulillah, kita akan berjaya. Apa bermaksud berjaya? Bukan bermaksud kejayaan seperti mana yang ditakrifkan oleh ahli-ahli dunia. Oh, ini kurang, ini kurang. Oh, negara ini berjaya dalam peperangan. Ini berjaya, ini jaya. Itu ahli dunia, aklun, akal manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut yang dimasukkan dengan orang yang berjaya adalah semua yang berada dalam kefahaman ma'rifah la hawla wa la quwwata illa billah, yang berada dalam la hawla wa la quwwata illa billah, seperti mana yang disebutkan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Beriman pada Quran yang turun, beriman pada Taurat, Injil, Zabur, suruh-suruh. Jadi siapa mereka yang mengetahui ini, beriman, semua adalah al-muflihun. Oleh kerana itu Allah kata itu golongan yang berhidayah. Sebab aku tak beri hidayah kepada kaum al-zalimin, kaum al-fasiqin, kaum al-kafirin. Wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin, wallahu la yahdi al-qaum al-kafirin, wallahu la yahdi al-qaum al-zalimin. Allah tak beri hidayah kepada orang kafir, orang fasik, orang kafir, orang zalim. Jadi Allah kata, ulaika ala hudan min rabbihim. Inilah golongan-golongan yang dapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Jadi siapa orang berjaya? Yang menyahut hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Dan yang pertama sebelum dia menyahut yang hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, dia menyahut yang ghaib dulu. Ghaib. Kerana lafaznya azan, dia ghaib. Apa maksud ghaib? Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Itulah ghaib. Sahabat Rasulullah bernama Abdullah mimpi. Dalam mimpi ini diajar padanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Lepas ada dan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mimpi yang sama-sama cerita ke Nabi, bukan serta cerita, cuma cerita ke Nabi. Seorang ni yang masyhur namanya Abdullah. Ya Rasulullah, aku bermimpi sekali. Kamu pergi ajak lafaz-lafaz yang kamu dapat dari mimpi ini kepada Bilal bin Rabah. Abu Bakar dan Umar, kamu pergi ajak pada Abdullah Maktum ataupun Ibn Maktum. Itu yang muadzin Rasulullah. Lalu diazan. Yang mula-mula azan adalah Bilal bin Rabah. Terkejut para sahabat. Soalannya bagaimana ini? Ghaib. Apa maksud ghaib? Sahabat tak pernah tahu, Nabi tak pernah ajar lafazan. Tiba-tiba Nabi Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam Sahih Bukhari, bila dia Rabah,
Bila diazan, ini jari dia masuk dua telinga dia. Yang lubang telinga pula tu. Allahu Akbar, gini. Lepas tu bila hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, kiri. Bahkan dari riwayat yang sahih juga dalam Sahih Bukhari, bila iqamah pun sama. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Ini bila dia bila dirubah. Lalu yang dimaksudkan kembali daripada yang ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Kemudian mendirikan salat. Itu yang di dalam lafaz ada hayya 'alas salat. Sehingga akhir ayat yang kelima, ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hayya 'alal falah. Lalu kita keluarnya kesimpulan adalah panggilan hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, dan dimaknakan dengannya bacaan la haula wala quwwata illa billah tidak ada berkaitan iman. Semua berkaitan dengan iman kerana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang iman dalam alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini semua akhirat. Ini semua iman. Jadi maknanya adalah la haula wala quwwata illa billah itu yang disebut tadi. Seperti mana lafaznya tauhid, dan ini kalimat tauhid dan kalimat iman. Cuma bukan kalimat la ilaha illallah. Cuma kalimat yang la haula wala quwwata illa billah ada nafi, ada isbat. Nafi untuk siapa? Kita. Kita menafikan kita ada kekuatan dari upaya untuk buat baik ataupun menjauhi daripada perkara-perkara buruk. Kita tak mampu buruk semua, melainkan atas billah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan mampu melaksanakan amalan-amalan salih atau amalan-amalan iman, melainkan billah kembali. Melainkan dengan hidayah, taufik, inayah, nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memahami ini, maka yang kembali pada ayat ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah maknanya hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, dan dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. Tak azan dulu pun tak apa. Azan dulu. Lepas tu kita terus solat.